Hai korang, hari ini nak share resepi dengan korang. Resepi sotong tin yang berharga RM17.90. Jadi tak terlalu mahal, tak terlalu murah, tapi boleh lah. Cut. Intro dia, kita tak tahu apa nama rancangan. Boleh tak Puan Ana letakkan satu nama rancangan? Contoh macam, Ana masak. Ana masak, korang tengok. Macam tu kan. Lepas tu, tadi cara intro, dia macam, hai korang, masa tak best? Ya, I macam tak best, macam tak best. Okay, cuba tunduk bawah. Tu daripada bawah. Tu naik, okay. And, okay, kita sembang balik. And action. Okay. Ana nak just share resipi sotong dalam tin ni. So, bahan-bahannya adalah bawang putih. Tumbuk bawang putih ni macam kita tengah geram dengan lelaki, oh mak kau. Oh, bersepang-sepang kau. Lepas tu, bawang merah, kita potong tiris macam ni. Minta maaf. Anak masuk. Ada cili api. Tahulah kan masak dekat rumah dengan ada anak-anak. Normal lah tu kalau korang tengok. Benda tu normal. Lepas tu dengan anak nangis. Ini memang betul-betul kat rumah saya kan. Ya, pergi sana. I masak ni nak makan tak? Nak. Lagi macam ni pedas tak? You? Okey, buat je. Okey. Ni anak saya lagi. Nah. Minyak pun dah panas. Panas. Masukkan bawang putih. Masukkan cili api dan bawang. Bawang ni tak banyak sebab nanti yang sekedian ni tabur kat atas dia. Tumis sehingga naik bau. Puan, Ya? you tak payah cakap, I masak sebab saya nampak kat belakang tu. Tapi jangan jeling air kat sana. Okey. Fokus. Okey. Lepas tu, korang boleh masukkan sotong tin. Sotong tin ni Ana dah buang tau dia punya air. Korang masukkan. Sotong tin ni kalau korang nak potong-potong boleh. Macam Ana tak nak potong-potong. Sebab dia besar-besar macam tu. Sehingga naik bau. Lepas tu, kita ambil gula. Ana suka pakai gula perang. Masukkan gula. Lepas tu kita ada asam jawa. Sekejap, Ana belum blend asam jawa ni. Macam dengan saya. Saya masak. Lepas tu masukkan air asam jawa sedikit. Sediakan rasa masam-masam, pedas-pedas macam tu. Kalau ikut Ana nak masak banyak lagi lada dia, tapi sebab Abang Syarul nak makan, dia tak makan pedas. Kalau Ana suka makan pedas. Masukkan sedikit air. Teka, apa yang I belum masukkan? You belum masukkan masalah you. You masalah I belum masukkan garam. Tapi I tak suka guna garam, I suka guna no party sedap. Tak payah banyak, sikit je. Sebab apa I tak keluarkan? I nak diorang tahu I pakai ni. So tak ada sebut apa tu. Lagi satu kalau diorang nampak, diorang akan jadikan I duta. Good strategy. Ni pun sebab tak sotong apa. Harga pun I tak tanggalkan. RM17.90 di tempat saya. Tada! Dah siap. Tak siap lagi lah. Sekejap. Lupa ni hirisan bawang. Wah, nampak cantik. So ini adalah sotong tin masak pedas-pedas masam. Nampak macam biasa je tetapi sedap ya. Baunya sedap. Tibalah masanya untuk saya sebagai ketua juri chef untuk kita merasa. Awak berdiri. Awak berdiri tegak sebab awak adalah peserta. Berdiri. Okey. Berdiri tegak. Okey. Jadi saya akan cuba. Bismillah. Awak layak ke peringkat seterusnya. Lulus.